Dia, saya rasa ada satu term, permohonan ini diisyorkan, macam direkomend lah, dia ayat dia dalam email tu. Ajak dia punya license. I still practice. Okay, now I pun still gantung banner because itu memang kita punya kerja. So hopefully one day you pun boleh jadi presenter macam I lah. With our rules. Okay, this is also client accessibility tu means client yang kita akan masukkan dia punya email. So alhamdulillah selesai beberapa urusan 2-3 hari lepas dan aku on the way nak ke next inspection. InsyaAllah kita nak ke Muar, nak tengok tanah. Ada beberapa lot, lebih kurang 5 ke 6 lot tanah yang untuk dijual di kawasan Muar. Kawasan spesifik Panco. Nanti sampai sana aku akan share detail lah. Ni while waiting for that, wife aku Nelly tengah bawa Zara pergi check up. Lepas tu while diorang tengah siap check up, aku nak siapkan proposal untuk this one big client. Alhamdulillah, so far semua masih berjalan dengan lancar. Okay, Assalamualaikum. So kali ni aku nak bawa korang tengok tanah dekat sebelah kanan aku ni. Ya, di belakang sana tu tanah di kawasan Muar, Mukim Jorak. So ada beberapa keping ataupun beberapa lot tanah. Antara salah satu yang ada ni dengan saiz berkeluasan 1.67 hektar. Tanah ni dia ke dalam. So daripada jalan ni lebih kurang layer ketiga. Ini layer pertama. Di belakang tu ada satu lagi layer dan tanah tu berada di layer ketiga. Okey, jom. Hari ni kita ada satu lagi inspection untuk mencari kunci. Okay, alhamdulillah. So dah selesai untuk urusan hari ni. Compact. Sebelah pagi meeting dengan vendor. Lepas tu pukul 10 lebih pergi meeting macam tadi lah. Juga pergi jumpa agent. Ada benda discussion sikit abang dengan agents. Lepas tu patutnya the third appointment hari ni pukul 2 lebih ke pukul 3 lah untuk value punya inspection. So aku ada masa awal, so aku arrange pukul 1 tadi. Sekarang dah selesai lah. So far alhamdulillah rumah ni dah close. Okay, so agak tough dengan sibuk sebenarnya. Dan aku baru settle tugasan aku dekat Putrajaya tu. While doing that, macam-macam lah berlaku. Tak adalah apa sangat, tapi alhamdulillah manageable. Manage to contain, manage to control. So alhamdulillah, cuma tinggal follow up je. Again itulah aku rasa aku macam aku dah mula kena lepaskan sikit-sikit lah. Antaranya tugasan aku rasa lepas ni aku dah tak boleh dah bertugas di luar Johor. Maksudnya aku tak boleh tinggalkan klien aku lama-lama. Satu hari aku pergi hari Ahad, Isnin, Selasa Putrajaya. Semalam baru balik, pagi ni terus rush dengan the next appointment lah. Itu pun betul tunda juga. So lepas ni aku rasa mungkin apa-apa tugasan-tugasan di luar Johor tu aku dah kena tolak lah. Aku dah tak boleh nak ambil, aku tak boleh entertain. Maksudnya tugasan contoh macam persatuan apa semua tu kan. Aku kena fokus and
manage aku punya client, listing aku semua, appointment dekat Johor ni. So tahun 2026 ni dah lain macam lah, starting dah sibuk gila. At the same time, aku janji pada diri sendiri untuk siapkan task 1 dan task 2 yang correction punya tu, correction version tu before end of March lah. Dan alhamdulillah ada good or great news. InsyaAllah aku akan rasanya memang confirm aku akan continue, tapi study aku tu aku akan start mungkin bulan 5 lah. Bulan 5 nanti baru start sambung belajar. So aku kena selesaikan task 1 dan task 2 sebelum tu supaya tak mengganggu ataupun tak bertindak dan bertambah kerja. Okay, so hari ni aku dah settle, serah kunci, dan alhamdulillah selesai juga. Ini antara kes yang lama lah, sebab melibatkan urusan pusaka, pertukaran nama. Jadi bagi korang yang ada rumah yang nak jual, kalau melibatkan urusan pusaka, cepat-cepat selesaikan urusan pusaka. Macam tukar nama bil, utility, tukar nama, pergi urusan pentadbir, pusaka kecil, selesaikan cepat. Kalau tak nanti di effect bila nak jual dia akan ambil masa yang lama sikit lah. Alright. Ada yang diskon. So when came issue of redevelopment, so we are talking about the feasibility. So, in essence, in general principle, power of attorney is a legal document where an individual body corporate. Sorry for the delay start because we finished late kan. Boleh. Office style juga. Assalamualaikum. So pack gila aku punya jadual. Aku punya jadual sangat padat. Dan setakat hari ini alhamdulillah berjaya untuk aku menyelesaikan satu tugasan, antara tugasan-tugasan yang berat jugalah, iaitu menguruskan satu program CPD di Johor. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan so far alhamdulillah nampak menarik. Cumanya partisipan untuk program kali ini tidaklah seramai seperti partisipan CPD Johor tahun lepas. Mungkin antara beberapa faktor lah, sama ada kita rapat dengan program CPD lain yang berada di Johor juga pada hujung Januari, dan mungkin juga lambat hebahan tu berlaku. Lambat ni disebabkan beberapa faktor lah, antaranya sementara aku pun pada bulan 12 tu sibuk demam, tak sihat, dalam masa sama tengah follow up beberapa penceramah, dan penceramah-penceramah ni sibuk dan tak dapat nak confirmkan awal. Bukan sebab diorang yang tidak dapat nak confirmkan awal ataupun mereka tidak profesional, bukan. Yang pertamanya mereka adalah orang-orang yang sangat sibuk. Tapi alhamdulillah manage juga dapat daripada lebih kurang 6 yang aku approach, 3 yang bagi confirmation, last final 2 yang proceed. Sebab lagi satu tu kita akan bawa ke perbincangannya program ke harapan lah, insyaAllah. Disebabkan mereka sangat-sangat sibuk, jadual mereka mempadat, dan untuk saya aku pula, aku engage dengan diorang pada sekitar akhir Disember dan sekitar Januari, maksudnya bulan lepas. Rapat sangat, dan alhamdulillah mereka manage dapatlah bersetuju untuk proceed mengadakan program CPD ni. Dan the best part, ianya berjalan lancar dan menarik. Banyaklah ilmu-ilmu dan perkongsian yang kita dapat daripada perkongsian CPD yang berjalan pada hari ini. Dan daripada balik tu sampai ke rumah, ni aku baru sampai rumah sekarang sekitar pukul 8 ke 9 malam. Aku tak sempat lagi nak buka WhatsApp. Minta maaf sangat-sangat, aku tengah cuba untuk respon satu persatu. Banyak sangat WhatsApp hari ni masuk, cumanya aku kena uruskan perjalanan program, jadi aku tak dapat nak fokus ataupun tak dapat nak respon sangat pada WhatsApp lah.
dan aku akan respon sekejap lagi, settle video ni, aku terus update. Lain-lain antaranya agak excited sebab aku punya plan, aku ingat nak santai-santai sambung belajar degree untuk business, bachelor business administration lah, administratif gitulah, business, BBA. Tapi tadi aku berbual dengan salah seorang penceramah, profesor, kedua-duanya penceramah daripada UTM. Salah seorangnya Profesor Hisham ni, dalam perbualan tu dia kata, kenapa tak ambil degree real estate je? Cakap mana ada part time. Dia kata ada dekat UTM Space. So aku terus look up, memang ada, dan aku dah submit inquiry. Tengoklah macam mana. Cumanya aku rasa terlepas untuk intake Februari, yang mana sekarang dah Februari dah pun. Jadi aku kena tunggu second intake, which is September if I'm not mistaken. So aku tengok dulu, submit inquiry. Kalau boleh lepas, aku akan go for degree real estate. Tapi kalau tak dapat, aku akan continue as the first plan, which is ambil BBA dululah. Kemudian selesai tu barulah sambung master PhD insyaAllah kemudian. Cumanya the idea is to ambil santai-santai sebab satu aku dah berumur, sibuk bekerja, ada family, anak bini. So jadi the game plan is to santai-santai belajar sebab the main point is to absorb whatever knowledge yang aku boleh belajar, yang aku boleh absorb, dan aku boleh mempelajari, dan aku boleh muntahkan balik, aku boleh terjemahkan dalam bentuk memberikan khidmat yang terbaik kepada klien-klien aku. InsyaAllah ada rezeki besok kalau buka firm sendiri, besok dah jadi principal, aku dapat deliver ataupun memberi dengan lebih baik dari yang sepatutnya. Apa yang aku mampu, hopefully aku boleh bagi lebih daripada itu in term of manfaat lah. Hopefully that's the idea. So macam biasa, again thank you siapa yang menonton. Aku akan continue buat video-video ni lebih kepada untuk mungkin nanti aku buat je ni, tak tengok, jarang lah tengok balik, sekali-sekali tengok, just nak tengok if ada salah cakap ke macam tu je, ataupun ada orang komen, aku nak tengok apa benda yang komen macam tu. Tapi the idea is aku nak buat je dulu, dan mungkin lagi 5 tahun ke 10 tahun ke aku akan go back to my previous and old video, yang mana at least aku dapat tengok, oh aku dulu macam ni. Adakah cringe? Adakah aku pada waktu itu bangga dengan apa yang aku buat pada hari ini? Ataupun aku pada masa akan datang akan upset? Itu aku tak tahu. Hopefully what I can say, I'm trying to do my best, and not to say trying, but I'm doing my best, all my best, so that future me can benefit from what I have done previously. Hopefully macam itulah. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.